cross R, kita buat dl cross R dulu. Okay. So dl kita sekarang adalah 3 dv AV. Okay, cross cross 3 minus A rho. Okay, plus 4AZ. Okay, plus 4AZ. Right. Now, AV cross A rho. Buat the ring dulu A rho, AV, AZ. Okay. So, AV cross minus A rho Okay. So, minus ada kat sini. Boleh buat keluar dulu minus. Minus kat depan ni. Jadi, AV cross A rho. Faham? Saya letak minus kat sini Nampak? Nampak guys? So, AV cross A rho. AV cross A rho negative AZ. So, negative, positive AZ. So, ini jadi 3 dV kali 3, 9 lah kan? 9 AZ. Okay? Now, AV cross AZ. AV cross AZ. Saya tak buat direct lah sebab ini ada negatif. Saya buat satu-satu Okay, sama dengan AV cross AZ positive A rho. Okay, so 3 kali 4 12 dV A rho. Now, test for symmetry. Okay, test for symmetry. Kita ada berapa vektor? Unit vektor? AZ dengan A rho. So, AZ simetri tak? Ada simetri kat bawah tak? Tak ada. A rho ada simetri tak? Ada. Kalau you ambil kat sini, another symmetry here. Kalau you ambil kat sini, you ada simetri kat sini. Kan? So, rho boleh cancel. 0 due to symmetry. Okay? Tadi kenapa kita tak test for symmetry? Through cross product. Dia dah jadi 0 through cross product. Ini lepas cross product baru you test for symmetry. Okay? Tadi pun tak sempat dah nak test symmetry. Dia dah jadi 0. Okay? So, yang tinggal hanyalah 9 dV AZ. Betul lah. For setiap flux, current kan? Setiap flux, yang ini masuk dalam. Okay? Naik atas. Daripada belakang pun, Z yang bertambah. Daripada side depan ni pun, Z bertambah. Yang lain dia akan cancel. Okay? Rho akan cancel. You boleh by observation buat flux guna tangan you. Dot dengan cross tu. Okay? Alright, masukkan ni dalam equation. You akan dapat okay. H is equals to 10 kali 9 dV AZ okay, divided by 4 pi kali 5 kuasa 3R. Dia dah dapat 5 dah. Okay? Ni. Dah dapat value. Okay. So, sama dengan 10 kali 9. 90 divided by 4 pi 5 kuasa 3 AZ. Keluarkan all the constant. Tinggal dV. Kosong sampai full ring kan? Full V kan? 2 pi. Okay. Okay, so sama dengan 90 divided by 4 pi 5 kuasa 3 2 pi AZ. 2 pi 2. Gunalah your calculator. Ini jawapan dia. Okay, ring paling senang.
Okay, ring paling senang. Yang you nak kena fokus adalah you kena tahu row ni sentiasa fix untuk ring. Untuk ring, row dV, row sentiasa fix. Dekat sini dekat DL dia. Okay, row sentiasa fix. Okay. Dan Biosavard. Okay. So, untuk surface punya Biosavard, saya akan buat past question. Bawah sikit. Saya akan buat past question. Saya akan tunjuk guna past question lagi mudah. Saya surface Biosavard untuk infinite sangat mudah. Okay, kita pakai equation sahaja. You tak payah derive macam ni. Okay, dia dah buat derivation dah asing. You pakai equation sahaja. Nanti saya tunjuk. Okay, so that is about Biosavard. Line dengan ring. Okay. Could we have a line across X? Boleh. Could we have a line across Y? Pun boleh. Ada passes yang macam tu. Okay. Possible, ya? Yeah?